Untuk survival skill yang kedua, saya nak ajak cari lokang. Bukan lokang yang air mengalir tu, lokang yang bercekerang. Jom. Biasanya orang yang cari lokang ni menggunakan parang pisau. Tak, saya akan gunakan kayu sahaja. Kayu je. Boleh ke? Jom kita tengok. Okey, saya dah jumpa kayu ni. Jom ikut saya cari lokang. Lepas cari dapat, kita bakar, okey? Jom. Ni kita on the way cari tempat untuk cari lokang. Alright, kita dah sampai ke tempat untuk kita cari lokang. Kita akan cari lokang, dapat kita akan bakar, kita makan, okey? Cara dia kita angkat tor dia. Bukan senang ya gang nak cari. Bukan semua tempat bayi bakar ada. Dia setengah tempat ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat lokang yang pertama. Okey, jom kita cari lagi. Okey, lokang yang pertama. Alhamdulillah dapat lagi. Alright, alhamdulillah kita settle dah cari lokang. Boleh lah, tak banyak mana tapi okey untuk seorang makan. Sekejap lagi kita akan bakar. Kita tengok nanti. Ni next kita nak cari kepoh. Okey, untuk cari kepoh kita tidak perlukan apa-apa alatan, just tangan dengan kaki saja. Macam mana tu? Jom kita tengok. Okey, jadi kita nak cari kepoh. Macam budak-budak ni mandi. Ni bang aku sikit ni. Okay, alhamdulillah. Kejap je kita dapat banyak ni. Apa lokang? 82 kepoh. Okey, alhamdulillah kita settle dah cari lokang dengan kepoh. Jadi pas ni kita nak bakar pula. Kita nak bakar terus makan. Okay, macam mana isi dia? Manis ke tak manis? Jom tunggu. Ni sungguh ni orang tengah nunggu Jaha support sikit like, share, tag Abang Isyak. Royak. Saya nak join.